Media sosial bukan sahaja menjadi alat komunikasi, tetapi ia adalah sebuah platform yang paling berkuasa dalam menyatupadukan atau memecah belahkan masyarakat pada masa kini. Tetapi sejauh manakah kita sebagai seorang pengguna media sosial bijak dalam menyuarakan pendapat dan juga mengendalikan isu-isu yang dimuat naik di media sosial pada masa kini? Video ini adalah lakonan bagaimana seorang mahasiswa boleh menjadi contoh kepada masyarakat dalam mengendalikan isu-isu yang dimuat naikkan di media sosial. Korang ada tengok tak pasal isu ATM tu? Ramai betul yang tengah bincang pasal benda tu. Memang patut pun orang marah sebab tu kan institusi Bumi Putra. Kenapa nak ambil pelajar bukan Bumi Putra? Ana, kita kena faham dulu konteks dia. Media sosial ni laju, tapi kadang-kadang maklumat dia tak betul pun. Betul tu, kita jangan terus percaya. Semalam ada beberapa orang bincang ke pendapat dia orang. Cuba korang tengok. Isu UiTM. Rumit betul isu ni, mesti ramai salah fahaman. Korang ingat tau, isu ni lagi rumit daripada apa yang kita sangka tau. Jadi, jangan cepat melata. Kita sebagai mahasiswa mesti buat keputusan yang rasional. Bukannya ikut emosi kita tau. Ingat, media sosial boleh jadi jabatan perpaduan. Tapi kalau kita salah guna media sosial tu, dia boleh memecah belahkan masyarakat tau. Ingat Hai. Saya Naim. Saya percaya media sosial boleh jadi alat untuk rapatkan corak antara kaum. Saya suka kongsi makanan tradisional dari pelbagai kaum di Instagram. Perkara kecil macam ni pun boleh bina kesepaduan. Kita mesti berani menegur bila nampak kebencian tersebar. Saya sendiri pernah dikecam kerana mempertahankan perpaduan. Tetapi saya tetap teruskan kerana kita sebagai mahasiswa, suara kita amat penting. Pandangan dia orang ni memang membuka mata, tapi tak semua kita kena percaya. Tapi kita kena hormat juga pandangan dia orang. Betul tu. Lepasnya aku tak akan menilai suatu berita tu tanpa kaji dulu. Kita kan mahasiswa, kena menyebarkan fakta, bukan menimbulkan emosi. Baguslah kalau macam tu. Jom kita buat video kolaborasi sama-sama. Suara mahasiswa, suara perpaduan. Jom. Kesepaduan nasional bukan sekadar impian, tetapi ia adalah tanggungjawab bersama yang menuntut setiap tindakan. Mari sama-sama kita menggunakan kuasa media sosial untuk membina jabatan perpaduan yang kukuh. Demi mewujudkan Malaysia yang harmoni, progresif dan bersatu padu, kita sebagai seorang mahasiswa adalah pemula dalam membentuk perubahan pada masa akan datang. Saya mahasiswa UiTM. Saya pilih untuk bersatu. Kesepaduan bermula dari kita. Hormat menghormati dan raikan perbezaan. Satu hati, Satu suara. Di sebalik setiap paparan skrin ada pandangan yang tercetus, dan di sebalik setiap klip ada kesan yang terpantun. Mahasiswa sebagai pengguna media sosial yang aktif perlu bijak dalam menilai, bukan sekadar menilai. Jadilah seorang mahasiswa yang bijak menggunakan media sosial dan bijak dalam menyampaikan sesuatu maklumat.